Assalamualaikum dan selamat datang ke Johor Bahru. Baik, ucapan selamat datang ke Johor Bahru ni akan kerap dan lebih banyak lagi didengari pada tahun hadapan, tahun 2026, kerana tahun depan ialah tahun melawat Johor. Sama dengan, sekaligus dengan tahun melawat Malaysia. Okey, baik. Channel Atuk ni, Atuk dah tua channel Atuk ni kebanyakannya lah, boleh kata 95% adalah berkenaan dengan Johor Bahru. Okay, terutamanya Johor Bahru sebab Atuk duduk di Johor Bahru, kan? Atuk cuba kongsikan apakah tempat-tempat dan benda-benda yang menarik, juga makanan di Johor Bahru. Jadi, bila tahun melawat Johor bermula tahun depan 2026, anda semua boleh tengok video-video Atuk yang sekarang ni dan yang lama-lama, semuanya berkenaan dengan Johor Bahru. Jadi nak makan apa, nak pergi mana, semua boleh tengok dekat video lah. Jadi hari ini Atuk nak tunjuk sikit maaf, tersedak pula. Okey, siapa tahu Zeus Coffee? Mesti ramai tahu kan Zeus Coffee. Zeus Coffee ni ialah satu gantian kepada Starbucks lah. Ya, Starbucks lah, tak nak cakap kenapa kita nak gantikan Starbucks dengan jenama lain. Okey, yang pentingnya ialah Zeus Coffee ialah jenama Malaysia, jenama anak tempatan. Jadi kita support lah sikit. Lagipun Zeus Coffee ni dia punya kopi dia taklah semahal mana. Tak semahal sangat dengan kopi-kopi butik yang lain. Dan juga tempat duduknya, tempat meja, kerusi, airconnya dengan staffnya semua profesional, bersih dan up to date, futuristic lah orang penting cakap. Jadi bila datang ke Johor Bahru, time kita nak lepak-lepak, dah pergi ke sana kemari, kita nak minum minuman yang sejuk atau minuman yang panas, kita pergi ke Zeus Coffee. Okey, sebelum tu Atuk nak bagi tahu, ini bukanlah iklan yang di mana dibayar oleh Zeus Coffee kepada Atuk. Tapi Atuk memang penggemar Zeus Coffee. Sebab Atuk suka duduk kat situ dan buat kerja editing video yang Atuk dah rakam, semua begitulah. Kan? Jadi bila anda yang daripada luar Johor Bahru nak datang ke Zeus Coffee, ada banyak tempat Zeus Coffee di Johor Bahru. Salah satunya ialah di Lakin sini. Okey, seperti yang tajuk yang awak tengok ni, tajuknya ialah Zeus Coffee yang terpaling susah nak pergi. Kenapa? Mari Atuk tunjukkan. Okey, tepatnya di sini, di sebelah kiri sini. Okey, tengok depannya. Okey, kita belok di sebelah kiri. Ini ialah kawasan Larkin lah. Okey, jadi kawasan Larkin ni yang paling istimewa dan yang paling terkenal sekali ialah stesen basnya, iaitu Terminal TBS, Terminal Bersatu Selatan di depan tu. Ini stesen bas terbesar di Johor Bahru. Jadi bila anda semua datang ke Johor Bahru, anda akan akan tiba ke Lakin Central ni. Kita panggil Lakin Central lah. Di sebelah sini Okey. Dan bila sampai ke sini, mungkin penat nak minum kopi, dan kopi yang tadi Atuk bagi tahu tu apa? Zeus Coffee. Zeus Coffee tu pula lintas seberang jalan ke sebelah kiri sini. Inilah kawasannya. Tetapi satu cabarannya yang terpaling susah nak pergi. Kenapa? Kerana parking keretanya. Bila kita masuk tengok kita masuk. Kat sini rasa boleh masuk. Kat sini masuk Okey. Kita masuk di sini. Boleh masuk ke? Oops. Hati-hati. Ini jalan satu hala ke? Dua hala. Tetapi yang bawa kereta kat sini laju-lajunya. Dia ke? Ni dua hala. Tapi sebab, ni kita dah tengok masalahnya. Kenapa tajuk Atuk ni terpaling susah datang? Sebab ni lah. Parking. Kat sini parking susah. Kat sini parking susah. Right, kena sabar dan kena jalan. Pastikan tak kena kereta lain. Kalau dia tak jalan, kita tak boleh jalan lah. Okey.
Dan kita jalan kat sini jalan 2 hala tau. Jalan 2 hala, tapi bila parking dah tak betul, jadi susah lah. Parking kanan kiri semua ada kereta. Ni dia. Alright. Okay. Jadi kena tolak ansur lah. Kena tolak ansur. Yang nak jalan ni jalan lah. Janganlah tunggu saja kan. Right. Ni dia nampak. Ini lah kat sini lah masalahnya. Masalah parking. Sebenarnya Atuk bagi tahu Atuk dah lalu kat sini sejak 2-3 bulan yang lalu. 5 kali 5 kali lalu kat sini tak dapat parking. Kerana nak cuba nak tengok Zeus Coffee kat sini macam mana keadaannya, adakah menarik ke apa, kan? Okay, tak ada kosong, memang tak ada kosong parking kat sini. Okay, mana Zeusnya ialah depan lagi, rasa depan lagi. Ni kali ke-6. Ni kali ke-6 Atuk lalu sini, tak pernah dapat parking. Apakah misteri yang belum terungkai menyebabkan parking kat sini penuh? Okey, apa yang Atuk dapat andaikan ialah mereka yang parking kat sini, mereka naik bas dekat terminal Larkin, badan mereka pergi. Ni Zeus kita dah lepas dah. Ni dia sebelah kanan Zeus ni. Okey, Zeus ni sebelah kanan. Okey, kita nak Atuk macam mana susah pun hari ni Atuk nak pergi juga. Sebab nak tengok, kita nak kongsikan bila parking susah, adakah bisnes kat dalam Zeus Coffee tu maju? Adakah kat Zeus tu penuh dengan customer? Bila penuh dengan customer, makna mereka untung lah dapat meraih keuntungan. Tapi kalau setakat tempat parking aja penuh, tapi kedai-kedainya kosong sebab orang pelanggan tak dapat nak parking, tak dapat nak datang, kan rugi kan? Okay, ni dah sampai kat belakang sini pun tak ada parking juga. Tapi macam mana pun hari ni, kerana anda semua, Atuk akan cuba cari parking dan Atuk cuba jalan sejauh yang mana yang perlu Atuk jalan untuk tunjukkan keadaan di dalam Zeus Coffee. Adakah mereka meraih keuntungan? Sebab ini setiap kali, pagi, petang, malam, sama juga macam ni. Okey, Atuk pernah makan depan tu, Serambi Uda namanya. Pernah makan pagi awal pagi sarapan pukul 8. Memang ada parking, tapi dekat depan sana lah, dekat Serambi Uda tu. Tapi tak berani nak pergi sebelah sini sebab sebelah depan ni pagi, petang, siang, malam memang penuh parking. Jadi hari ni tak tahulah, ini dah petang. Kita nak tengok adakah dapat. Dah petang macam ni, ada tak kosong. Sampai belakang pun tak ada Okay, nak ikut Atuk lagi tak? Jalan lagi sementara mencari parking. Okey, tak apa, yang depan ni dia nak masuk, bagi dia masuk dulu. Okey, dia dah cop, dia masuk dulu. Kita belum dapat. Jangan sampai kena kereta. Okey, dia mungkin baru dapat kereta, jadi dia kurang arif tentang kereta, tentang parking maksudnya. Okey, kita pusing lagi sekali belakang. Pusing lagi sekali belakang. Okey, ada Roro kat sini. Okey, ni boleh masuk ke? Ni jalan belakang lagi sempit. Tak dapat laluan pusingan yang pertama kita tak berjaya untuk dapat tak nak dapatkan parking. Jadi kita cuba lagi sekali, tapi ikut laluan lain. Sebentar ya. Okey adik-adik, anak-anak, Atuk cuba lalu pusing kat kawasan depan sana tu 3 kali tak dapat juga parking. Jadi terpaksa parking kat kawasan ni betul-betul lintas daripada terminal Central ni lah, Larkin Central ni depan ni. Okey, dan kita nak jalan lah. Okey, mesti ada yang tanya, Atuk, kenapa dah susah-susah parking, tak ada, nak jalan kaki juga nak pergi? Kerana apa? Tadi Atuk dah bagi tahu, dah tunjuk, berbaloi ke kedai Zeus tu buka kat situ, sedangkan parking susah. Bila parking susah, customer susah nak datang lah kan.
Okay, kita nak tengok adakah kat dalam Zeus Coffee kedainya itu penuh orang. Untung ke? Kita share sikit lah Okay, kita jalan sikit. Terima kasih. Okay. Okey, jadi tadi nampak bila Atok masuk kat dalam ni kerusi, total kerusi ada 32 kerusi lah. Tapi bila Atok masuk tadi cuma termasuk Atok ada 4 saja customer, sekarang baru ada lagi 2 orang. Jadi total ada 6 lah, 6 customer lah. Daripada Hajan nak minum kopi panas, Atok order mango, creamy mango ais. Sebab apa? Jalan dekat dalam adalah 500-600 meter kan. Jadi dah panas, jadi kita minum ais lah. Okay, so satu benda nak cakap lah tentang Zeus Coffee yang kat sini. Apa yang baiknya ialah untuk anda-anda yang melawat Johor pada tahun depan, sempena tahun melawat Johor, boleh landing dekat bus station Larkin Central. Okay, penat dan teringin nak minum kopi, dan kebetulan kopi yang anda suka ialah Zeus Coffee, memang dekat kat sini. Sebab apa? Nak ke sini kalau jalan kaki lebih dekat daripada, dan lebih dekat dan lebih mudah daripada bawa kereta dan cari parking pusing-pusing. Atuk dah cuba 5 kali pun tak dapat. Hari ni 3 kali pusing tak dapat. Jadi terpaksa jalan. Tempat yang Atuk parking kereta tadi tu jauh 600 meter. Kalau anda naik bas, landing dekat bus station Larkin Central, dah jalan cuma mungkin 200 meter saja. Tapi hati-hatilah semasa lintas jalan sebab jalan depan tu sibuk dengan kereta, taksi, Grab, bas pun lalu kat situ juga. Ada bas yang lalu, bas express yang lalu sebelum dia corner pusing masuk ke bus station Larkin Central. Jadi itulah yang Atuk nak kongsikan. Memang terus terang cakap lah, kesian lah peniaga-peniaga kat sini. Kalau semuanya bernasib yang sama dengan Zeus Coffee ini, sebab parking penuh, pengunjung nak datang pun dah tak ada selera. Yang malas nak jalan dah memang terus balik lah, tak akan susah payah parking jauh-jauh jalan macam Atuk ni. Atuk suka jalan sebab tu, sebab kerana apa, Atuk nak bersenam sikit lah bukan senang nak berjalan, nak jogging. Jadi okey, itulah saja
kandungan video untuk hari ini. Sementara Atuk nak menikmati mango creamy Atuk daripada Zeus Coffee ni. Baik, nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana mengikuti video Atuk kali ini. Dan jangan lupa ada lagi video-video yang lain mengenai Johor Bahru. Sebelum awak datang Johor Bahru, bolehlah buat homework sambil buat homework dengan menonton video-video Atuk tentang Johor Bahru. Baik, kita jumpa lagi di masa dan hari yang lain. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.